Asas segala cinta adalah cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cinta itu adalah ibadah. Cinta kepada Allah adalah asas dan dasar. Asas ibadah seperti mana asas iman dan tauhid. Kita cinta kepada seseorang, kita cinta kepada sesuatu, kita cinta kepada suatu tempat, kita cinta kepada satu perbuatan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kita cinta kepada ibu bapa kerana Allah. Kita cinta kepada anak isteri kerana Allah. Kita cinta kepada perbuatan-perbuatan, kata-kata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kita cinta kepada tanah suci misalnya, kita cinta kepada masjid kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Maka inilah cinta yang sebaik-baiknya. Cinta yang ada sempadan dia. Justru kalau orang yang cinta kerana Allah, cintanya itu bersyarat selagi mana mendapat redha daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasa cintanya itu dia tidak akan terbawa-bawa sehingga mendorongnya bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun orang yang rasa cintanya mendorongnya berbuat maksiat atau menderhaka kepada Allah, maka ini adalah rasa cinta atau rasa sayang yang membinasakan. Kerana itu Allah kata dalam Al-Quran, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta benda kamu, anak-anak kamu adalah fitnah, adalah ujian. Jika seorang itu tidak berhati-hati, rasa cinta dan sayangnya itu kepada harta dan anak isteri boleh membawa kebinasaan kepadanya kalau dia terbawa-bawa kepada hal-hal yang mengundang murka Allah Subhanahu Wa Taala.